Korang, aku ada beli satu barang ni. Barang ni sesuai untuk budak-budak yang duduk macam bujang ke kan. Budak bujang ke ataupun untuk cuci kipas. Alah ni dia. Ni namanya pencuci kipas lah. Dia boleh stretch tau. Yang kau tunjuk. Ni dia. Pencuci kipas ni. Dia boleh panjang kan tau. So nanti boleh lah. Okey, macam hari tu aku ada basuh tau bilah dia. Saya nak cas lah kan. Sebab tengok macam dekat video macam okey. Yang ni aku dah cuba satu bilah. Lepas tu satu lagi bilah. Okey lah. Yang ni aku saja biarkan lah sebab nak tunjuk untuk orang kan. Ah, Sebab dia boleh stretch sebenarnya. Okay, cara basuh dia cara ni. Ni okey, nak cuci. Tunggu tarik je. Tapi sebelum tu kena basahkan dulu lah. Macam ni. Dan kan ada lubang dia kan. Lubang dia. Masuk je. Jadi bersihlah dia. Ni ada. Kotor-kotor dia kan. Dia masuk ni. Yang aku sekali pun dah kena habuk tu. So jadi nanti nak kena sapu sikit lah bawah lantai kan. Okay. Jadi best juga kalau ada ni sesuai untuk budak-budak bujang kan. Budak-budak bujang ke ataupun apa pindah rumah baru kalau pergi buka tanggi kan pakai ni dulu kan.